Bayangkan seorang pelajar duduk di dalam kelas bahasa Melayu. Di hadapannya tertera ayat di papan putih. Guru bertanya, ini frasa kerja transitif atau tak transitif? Pelajar itu terdiam. Bukan kerana dia tidak pernah belajar, tetapi kerana konsep itu masih kabur dalam fikirannya. Situasi inilah yang sering berlaku dalam pengajaran sintaksis bahasa Melayu. Tata bahasa diajar, dihafal, diuji, namun sukar diaplikasikan dalam situasi sebenar. Dari permasalahan inilah lahir satu inovasi, iaitu aplikasi celik-kelik. Seiring dengan perkembangan teknologi abad ke-21, pengajaran tata bahasa tidak lagi terhad kepada buku teks dan papan putih. Dalam pengajaran bahasa, khususnya sintaksis, pelajar sering keliru membezakan frasa kerja transitif dan tak transitif. Kesalahan seperti menambah objek pada kata kerja tak transitif atau mengugurkan objek bagi kata kerja transitif kerap berlaku dalam penulisan dan pertuturan. Masalah ini berpunca daripada kaedah pengajaran tradisional yang terlalu bergantung pada hafalan dan latihan ayat rekaan. Justru itu, celik-kelik diperkenalkan sebagai aplikasi mudah alih yang menggabungkan kamera kecerdasan buatan AI dan pembelajaran berasaskan konteks sebenar. Melalui aplikasi ini, pelajar tidak lagi belajar tata bahasa secara abstrak tetapi melalui situasi dunia nyata yang mereka lihat sendiri. Pelajar akan mengambil gambar, membina ayat dan memahami struktur sintaksis berdasarkan apa yang benar-benar berlaku di sekeliling mereka. Terusnya, kita beralih kepada ciri-ciri inovasi celik-kelik. Celik-kelik mempunyai beberapa ciri utama yang membezakannya daripada kaedah konvensional. Pertama sekali, pembelajaran berasaskan konteks nyata. Pelajar boleh mengambil gambar situasi harian seperti seseorang membaca buku atau menendang bola, lalu membina ayat tersebut menggunakan gambar itu. Kedua, integrasi kamera dan AI. AI akan menganalisis ayat yang dibina, mengenal pasti kata kerja, mengesan kewujudan objek dan menentukan jenis frasa kerja. Ketiga, maklum balas pedagogi serta-merta. Aplikasi ini bukan sekadar memaparkan betul atau salah, tetapi menjelaskan mengapa ayat itu gramatis atau sebaliknya. Dan yang keempat, mod transformasi ayat. Pelajar boleh menambah atau membuang objek dan melihat bagaimana perubahan itu mempengaruhi struktur dan makna ayat. Dan yang terakhir sekali, elemen refleksi metabahasa. Pelajar boleh menilai kefahaman diri dan menyedari kesalahan yang sering mereka lakukan. Seterusnya, kita beralih kepada prosedur pembinaan aplikasi celik-kelik. Baiklah, pembangunan celik-kelik bermula dengan analisis keperluan pelajar. Guru dan penyelidik memerhati kesalahan sintaksis yang kerap berlaku, lalu mengenal pasti keperluan pembelajaran yang lebih kontekstual dan reflektif. Seterusnya, reka bentuk konsep dilakukan melalui beberapa modul utama, iaitu modul Snap, Build, Detect, Transform dan Reflect. Aplikasi ini kemudian dibangunkan secara sistematik dengan setiap modul memainkan peranan khusus dalam membantu pelajar memahami sintaksis secara lebih mendalam. Akhirnya, celik-kelik dilaksanakan dalam PDP sebenar yang membolehkan pembelajaran kendiri, bimbingan guru dan pentafsiran formatif dijalankan secara serentak. Kita beralih pula kepada aplikasi dalam PDP. Dalam bilik darjah, celik-kelik boleh digunakan sebagai alat pembelajaran kendiri, bahan sokongan pengajaran guru, medium pembelajaran kolaboratif serta instrumen pentafsiran formatif. Pelajar bukan sahaja belajar, malah berbincang, menganalisis dan membuat refleksi. Guru pula dapat memantau perkembangan pelajar berdasarkan data pembelajaran yang direkodkan. Secara keseluruhannya, celik-kelik menyumbang kepada pengajaran sintaksis dengan menjadikan tata bahasa lebih nyata, lebih bermakna dan lebih dekat dengan realiti pelajar. Aplikasi ini dapat mengurangkan hafalan, meningkatkan kefahaman dan menyokong kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, reflektif dan kolaboratif.
Daripada satu masalah di bilik darjah, lahirlah satu inovasi yang menghubungkan bahasa, teknologi dan pengalaman sebenar. Itulah kisah aplikasi Celik Klik apabila tata bahasa tidak lagi dihafal tetapi difahami dan dialami.